sorry ass DJ. You can get some. Gila manis kami ha. Dia di mana dah dapur ko yo. Boleh janjian kini ko mah ha. Tik lah berdandan ha. Lah bantu buayu adik bang. Rancia nggak batang mah. Itulah patang ko dan nama nanam pisang dan tumbuh jagung. Bapak sampai udah itu. Itulah mati pucuk. Entah masalah. Tidak terkoyah nanam Indah. Kau satu tunjang nanam tak? Dah lah, pulang kari mo. Patang hijau tanaman den. Ha, dak lama pi mati pucuk sado yang tahan apa nyabe entah bu amu entah dia teh beje. Oh, iyo lah penasaran ada anda siapa pun kau dah. Bisa iko ah, modeko tanaman den. Iyo dah punya kan iko dah awak dah. Tu penasaran den dia. Siapa saja ke dah? Abang dulu ada dah. Di tak aktif nak berabang kau dah ha. Bang kum checklist ha. Malah bang ko yo. Oh, jadi di siku pajak ko yo cik tunggu santai yo. Adik lah cantik bang, lah manjo adik lah manis adik lah mudi ratu adik bang. Tu cik lu. Apa dah ni? Ha, halo. Adik mau dah? Ah, kau sedang di ladang ah. Oh, dia capek lah udah ke ladang dah. Apit tanaman udah di siku. Aduh, kau nak buat amur di siku dah. Ah tu. Ah, capek udah ke Mario dan tunggu udah di siku lah. Oh, jadi pajak tu pada aku Iyo dah. Tanang dapat jatah pajak tu beko. Lun tahu sianyo dan lady di Bukit Haji ko. Ah, jadi capek dah. Ayolah. Terima kasih telah menonton video kami ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya, agar bisa membantu peningkatan dalam channel ini. Terima kasih. Itulah dek kawan. Batang nanam pisang ni kau. Tumbuh kundu. Hijau batang, mati mo deko. Entah ada teh terjadi ke. Lai siapa tamu ka jadi teh beko dan langu. Cukup kau gian den. Ditanam ke kundu tumbuh pisang. Mati pucuk. Sudah sabar dah. Dah tentu dia dalam. Kalau payah dia dah tanam. Tidak susah payah membeli barak di siku. Dah tentu dia no. Sabarkan neti, sabarkan. Dah tanam pisang tumbuh kundu. Ya. Sen. Halo abang, gantilah tiba bang di taman bang, di taman bukit tu bang. Bang Dyson. Iyo yang baik tiap tu. Iyo abang bebek. Iyo ganti lagi sayang. Tapi ubek apa abang tu yo panau abang tu mah. Tadi kuruk-kuruk abang seketek tu ubek ya. Ini dah suka yanti do bang. Dulu kuruk-kuruk tu seketek tu ha. Nak cinta ke yanti ni tu dia bang membuang lah ya kuruk abang tu. Abang ubek ya. Ha? Iya abang lagi bensin seketek ah. Ah, kata pajabek mata mana mati. Deh, ya Allah dengan manis kau duduk di siku bala. Patut mati pucuk tanaman dia. Dia tanam pisang tumbuh kundu deh kau. Inge. Inge deh kau. Iko ko mangga ada harus dendon nang kanai begeg. Patut di siku dah sampai itu ikut sampai wisata deh kau. Tapi yang cantik. Cantik. Di bentuk kau le. Kadang ni bakat pemuda kau. Dia kata pemuda lah dulu. Tapi ya bakat 2 tahun kita pakainya. Sudah tu. Kini kau turun kau. Dan baik kau di ladiong kau. Dia menunggu abang Den. Dah usah kau belas kau doh. Kan telepon abang Den ah. Telepon lah. Jadi. Lu tak kau ada di sekolah. Ente telepon abang Den. Celik dah kau yo. Dia kata di mau kau. Abang Den polisi. Polisi suruh lah abang kau. Halo abang. Ada ditangkap sama pemuda-pemuda kau bang ah.
Kau telepon abang kau tu capek kan. Iya bangnya bagak bantunya. Bantu umi-umi. Ya bersama dek bang, nak tahu dek jika jurang dua laki-laki sedualanya. Pokoknya nak tahu dek bang Mege. Pokoknya bang kasih kau gini kau, dek di pesamuan banyak laki-laki jika bang, kau mengandung dek kau bang. Dek masih perahu baru. Manis kau berjumpa siko. Kau bang kau tu cepet. Mangam. Dan ladi yang kau beko. Apa bang apa? Cepet. Kau bang kau tu. Cepet kata. Oh, imbau. Ya deh, kasih koko kadang kepengen untuk menenangkan pikiran deh. Ada pikiran bini kepikiran. Ada banyak masalah ini apa? Tentu dah kau masalah kau. Pikiran jadian diulang 1M. Pelapel lah tentu doh. Ya jadi mbau lo pemudanya pang. Tak tentu pokoknya pemuda. Itu dia ladi yang kau siko kau. Pulang kau. Pulang kau. Ke sini semua. Cepat. Capek sih kau. Capek kasih kau. Capek. Begi lah dulu. Ada begi dong. Ampun deh. Aku dulu pernah menjadi wali nak jadi dulu yo. Jadi ibu petaka dulu. Jadi gunjur kau dulu. Nah, masalah kau banyak masalah dan tu. Kau duduk nasi kau dulu. Awak sama deh kau. Di. Itu bila jadi becak. Kau sampai balik deh kau. Nih, jadi pasti kami sama. Ada piring. Ada piring. Sampai ada ni curhat dan lapane pada dengkong. Liku aku dia. Ya Allah. Dulu nak dia punya laki. Tapi laki dia tu dulu Abi tu dulu. Tanya cari kau dia sudah mengandung dulu anak itu kini tadi malah dia nak tahu sampai limbahnya tu. Oh jadi itu kok mandang udah teh kok. Kalau dia bikin 1M. Ya Allah. Ini abang tu nama di saat susah. Aku pernah dulu kau tu tangkap demi Romeo deh kau. Di mana tu? Pala kau. Lepas anak dia buang di kau le. Nama kau siapa? Cynthia. Nama dia Wat Yanti. Iya. Jadi nak setelah itu tu ada nak tinggalnya di tempat perjudian tu di muka pelaminan tu dibuat di dengko dek kau. Jadi anak kau petang ah? Hah? Anak kau dalam batala itu petang ah? Begi. Begi lah. Kamu. Dia buang di sampah di. Mas Dorina tadi ya. Ini siku tadi sama jamu ah. Itu pos apa? Dah. Awak kata muda aku mau orang tu nya. Mau Dorina tu. Ada melapor tadi. Emang ya ada tadi si Dori itu tanamannya mati-mati taruh ya. Iya, awak itu dong cengok gini kau mah. Tak tahu ya siapa. Kau muda juga kau. Tadi awak nampak orang di siko. Awak telepon orang punya ladang kok. Inyo ndak nampak di siko dah. Kecewa lah. Yang pindah mana nampak dia orang tadi. Ada nampak dong tadi mana baca tu Tadinya kau kasih coach Lah dia yang pada ada bawa kau. Lah selamat nah di Dorina. Oh, tu. Punya. Tadi ni kau nak ni membeli anak balik. Kau nak. Ni membeli anak balik ni anak rentu nak. Pokoknya anak rentu nak pergi boleh lembut boleh. Becak. Dia pakai cuan kuih sapi lah di satu. Takkan kuih sapi tu mah kuih bawang. Nah, Kau tak bila jadi becak. dia buat balik patang. Mana tehnya bila? Tu betul kau balik. Tapi kau tak ada ciri jadi becak doh. Ada. Tak ada. Ada. Gue udah ngelantun kau beko. Unduh. Kemana? Tuh. Aku je orang kira. Oh, kurang ajar ya yo. Membuat bala di siko. Astagfirullahalazim. Siko kalian kau punya. Cinta. Kata udah tadi tanaman udah layu. Udah yang bek layu tanaman tu. Udah berdua di situ. Udah 1 2 3 sampai 5 udah siap. Awak kata pemuda ni kau dah. Tidak cocok. Turun kau. Turun dah. Amiratu tidak mau turun. Tidak mau tahu pokoknya kau turun gini lah. Turun kau. Turun. Apa salah kami? Kalau tidak ada lapar baru ada apa? Lapar. Terserah. Baru ada lapar. Turun. Capek. Turun. Yo. Kami turun. Biasanya ada usaha takut dek mari itu. Oh ini awak masalah ke? Sosok ngaku jadi pemuda. Melompat. Tadi dulu jadi pemuda lu dan dulu tu mak ketua. Ketahuan. Ami jakak ni ketahu bege. Capek.
Kamari kau, kasih kau dulu. Kasih kau dulu. Kamari kau. Duduk kau di situ. Duduk kau di situ. Capek. Duduk kau. Bang Odin. Tunggu lu tangkap kau tak ada tunggu lu. Dan langkang kau. Dia nak mau tahu kini dosari kini kau dan sidang mengapa kau di siko? Ini mengapa kami kok? Mengapa kami? Dia nyucurhan Capek kau mengecek yang kait di biru tu kau. hari lah mau hari ah. Ingat di kau tampek kau kami buat untuk wisata. Bukan tampek kau melantik-lantik di situ. Hati-hati muncul seketik dah. Hati-hati muncul dah seketik. Mengapa kami? Op. Woi, ingat kau. Kau yang punya parak siko kau nak membek balas. Kau yang punya parak siko kau nak membek balas siko. Yo kan kami nak mangga-mangga udah mak kami di siko kau pecurhatnya. Ingat kau. Biasa sama BG biasa. Kami mengadu nasib kami juga. Indahlah harus menghina kami kau nak. Kadang-kadang tunggu dulu jangan mengecek sekali biar dia mengecek. Maka harus kesalahan kami kau dah nampak. Sedangkan orang berbuatan pelakor, korupsi, mencilok. Itu tuh yang membuat bencana. Tidak kami dong. Kami kau penghibur lah. Mesti kau penghibur. Kau meskipun pelakor, ini punya tampek. Nyu sewa tampek kau tampek gratis aja Meksiko. Kami pemerintah ndak Ingat itu pondok Ami deh kau. Ami yang membuat. Kau yang punya pondok. Mengapa membuat Meksiko? Biasa aja kau. Orang mau cewek siko ada masalah kau. 6 BG mereka kau nak buat bala naik tsunami deh kau. Tidak ada pelakor yang membuat apa? Bukan dene. Kok kau mati lah kau suruh jam kami mati kami di situ kau naik ombak kau. Coba sama ni sangai. Kabat angkok den. Tahu kau berko. Akan tu polisi wah masuk cerita nak orang. Bawa ke bawah orang. Ya bawa ke bawah itu selesai di bawah itu. Bawa ke bawahnya. Bawa macam kamu. Tapi bersambung bawa ke bawah. Bakar di dua. Dan maksudnya dia mau mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe video-video terbaru kami ya di sini. Kami di sini. Jangan lupa ya guys ya di bawah ini ya. Kami dari pelawak Minang Sago Citi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sorry ass DJ. You can get some.